Hai, Assalamualaikum, kembali ke Quarter Little Channel guys. So hari ni adalah episod kelima yang mana kita nak pasang lagi aksesori untuk Benda Napoleon Bob 250 abang. Tapi sebelum abang nak teruskan video ni guys, apa kata kita bagi laluan dulu untuk bumper ini. Hai korang, bersama Abang G QLC. Seperti biasa di channel Abang ni banyak paparkan tentang pemotoran, review part dan aksesori, blog, dan Abang juga ada share beberapa tips untuk YouTubers bermula guys. So di video kali ni macam Abang cakap tadi, Abang nak sambung ataupun sambungan kepada episod 4 iaitu episod 5 yang mana Abang nak pasang aksesori untuk motosikal Abang. So kalau korang tengok di episod 4 baru ni, Abang ada pasang cover rim di bahagian rim motosikal. Cuma berjaya buat di bahagian belakang, dan di bahagian depan tu nanti abang akan wrap up ataupun abang akan sambung di episod-episod lain lah. Cuma abang akan masukkan je lah, cuma sebab kita kekurangan tools untuk buka. So kebiasaannya motosikal ni tools dia macam biasa kan, tapi untuk motosikal Benda dia ada banyak special tools. Apapun untuk kali ni punya episod, abang akan masukkan lampu headlamp cover di bahagian depan tu dulu. Dan headlamp cover ni pada permulaannya memang abang nak pasang, tetapi dia punya kaki-kaki tu abang cuba pasang sendiri tak berjaya, dan abang tunggu Fik datang, dia balik buka puasa, solat dulu dan sebagainya, dan kita orang akan sambung untuk projek hari ni. Kita akan pasang headlamp cover, dan bila ada dua orang ni mungkin kita orang boleh study lah sikit macam mana nak pasang guys. So yang ni headlamp cover dia guys, yang mana headlamp cover ni dia akan duduk dekat sini. So kalau kita tengok dia masuk dekat sini memang nampak sway lah kan, ngam-ngam sway. Bukan sway memang nampak cantik lah kan. Cuma sekarang ni dia ada banyak bracket, so kita orang tak pasti nak buka di bahagian mana nak masukkan. Ada 6 bracket kat dalam ni yang mana kita nak ikat benda ni. So abang akan start study dulu, and then nanti waktu Fik datang tu barulah kita akan cuba tengok lah ataupun buat R&D bagaimana nak masukkan headlamp cover ni. Okay, so kalau tengok dia ada 4 washer kecil, 4 washer besar, dia ada juga low type. Lepas tu ada banyak skru yang pendek, skru panjang, dan bracket ni guys ada banyak, ada 6 bracket. So tak tahulah, sekejap abang nak fikir tengok. So sekarang ni abang nampak dia punya bracket tu nampak macam apa pula boleh cabut ni atas ni. Okay, so nampak bracket dia macam ngam je lah. So masuk dekat sini dia punya tu, and then kunci. So nampak macam ni lah. Kejap lagi kita tengok penyambung dia daripada sini pula nak ke mana guys kan. So far nampak macam okey lah sini. Tu dia, Fik sampai dah. Ok guys, so abang nampak sekarang ni dia punya proses ni macam ni lah kaki dia. Yang dapat abang pasang sekarang ni macam ni. So tak tahulah betul ke tak, tapi kita cuba tengok, kita ikat nanti guys. Salam. Godek rasa macam betul dah ni. Kemudian sakat dengan tu. Fik sampai dah untuk sambung projek. Okay guys, so yang ni lah kejadian dia. Bracket dia akhirnya abang dapat jugalah macam mana nak cari solution untuk ikat bracket dia. So lepas ni kita nak kena buka satu nut kat bahagian sini. Nut yang sini. Okay, korang nampak. So buka yang tu, ganti skru yang dia bagi, skru yang lebih panjang lah. Ganti skru ni, and good to go. So skru berjaya dilepaskan. Skru dia pendek. Ni skru ni tambah panjang sikit lah.
So yang ni launcher. Nak kena pasang, rasa kena pasang extender dah. Kau boleh kunci tu kat atas ni. Kita try dulu tengok. Baik, aku skru. Saya try masuk ni. Okey. Okey. Masuk. Yep. Ngam. Pegang ni. Okey. Boleh pegang skru. Okey. Pergi buat dekat Kapten mereka terus depan. Dekat apa? Dekat stiker. Orang bagi masuk tu. Apa? Lengki. Sini lengki ya? Oh, lengki. Alright. Haji. Tengok. Tempat tau. Dia buat. Okey, ngam. Kau nak pegang untuk sini. Saya. Okey, cun. Dah pegang. Dah. Macam-macam ni pencipta aksesori tau. Gila. Tapi aksesori yang dia gustah tak tahu. Susah hebat. Saya kan suka beli benda pelik-pelik tak tahu lagi. Main Volvo tak ada aksesori yang dia gustah tak ada. Ni ada ni tak ada aksesori. Kan? Tapi saya suka rare yang jenis tu. Aktif rare. Tapi tak ada kak lah. Kalau kita kasih main Vegusta pun tak ada kak. Betul. Abang Ji, saya puas Abang Ji try masuk konten ni Vegusta kan. Tak ada orang mute betul tak? Peminat dia tak ada kan. Saya ada sembang dengan siapa. Dia tanya pakai motor apa? Yang Vegusta. Saya masing-masing. Oh, ingatkan Vegusta tu model. Dia tanya yang Vegusta ni mana punya? Saya kata Itali lah. Dia jadi blur tau. Kan kalau kita kata macam Benda Napoleon kan. Napoleon ni mana punya? Benda. Macam tu kan. Ataupun orang tanya S1K. S1K ni mana punya? BMW. Yang ni tahu lah. Ni bila dia tanya mana-mana, saya kata Itali. Dia jadi blur. Rupanya dia ingat MV Agusta tu model. Abang Ji pun tak ingat nama model dia. F3. F3 ingat. Pasal okey ya, buat ni. Weh, bagi tuan dia. Nak koyak. Nak koyak depan kamera. Goyang sikit ni. Kalau kita kena kunci ketat yang badan ni. Lagi. Dia rasa kuat dah tadi. Dia masalah motor ni, dia space dia. Macam mana buka dah? Dia kena buka ni. Nak naik sini tak? Buka tu. Buka ni? Lepas tu pusing. Buka ni sikit. Oh dia. Oh ni palsu je lah ni. Oi, berlakon je lah. Kejap ah. Kejap. So, moment of truth. Nice.
Cuba buka lampu. Kunci dia start. Boleh start? Tak boleh start. Tak apa, buka lampu kan. Wow. Perfect. Tolong on sekejap. Wow. Nice guys, nice. Okay, yang inilah keadaan dia, look dia guys, untuk headlamp cover. So dia punya warna pun kalau kita tengok memang sama, warna hijau dengan tank extender warna hijau. Semua belakang abang blackout, semua buat warna hitam supaya nampak lebih bulky. So apa pendapat korang? So inilah guys keadaan dia bila kita masukkan head lamp cover. Dia nampak lebih retro, lebih berstyle. Kalau kita tengok dari semua sisi pun boleh nampak motosikal ni transform 360 darjah. So apa pendapat korang tentang motosikal yang dah tukar headlamp cover ni? Cuba komen, tengok di ruang komen guys. So warna hijau abang pilih sesuai lah, simetri dengan headlamp cover dengan tank extender ni warna hijau. Cuma di bahagian belakang ni abang memang blackout terus. Kalau korang tengok dengan dia punya mudguard ni besi guys, besi yang asal dia plastik, yang ni besi. Dia nampak lebih retro. Dengan rim cover daripada motorbox tu nampak sangat-sangat nice lah guys. So kalau tengok dari sisi depan macam ni, yang inilah yang korang akan nampak dia punya look tu. Nampak tu, dengan tank tinggi kan, dengan engine V-twin dia, memang nampak style lah guys. Ok, so yang inilah look dia guys. Macam mana? Cuba komen tengok, menarik ke tak menarik. So guys, macam mana pendapat korang? Bila abang dah start masuk episod 5 ni, motor transform tu nampak lebih menarik. Dia lebih balance lah daripada bahagian belakang yang kalau tidak dah memang berat. So sekarang ni kita beratkan di bahagian depan, nampak simetri lah, nampak keimbangan, seimbang lah depan dan juga tengah dan belakang. Jadi headlamp dah tukar, tank extender dah tukar, mudguard kita dah bagi panjang. So motor ni dah memang nampak transform dia dah 360. Memang nampak sangat different lah. So abang rasa untuk episod 5 abang stop dulu kat sini. Korang enjoy dulu episod 5. Bagi korang yang belum enjoy lagi episod 4, 3, 2, 1, pergi tengok dulu. Semua link tu abang akan letak di ruang description di bawah. Ok, so next adalah episod ke-6. Di video akan datang abang maybe akan tukar exhaust system, ataupun kita nak tukar radiator guard extender. Yang mana satu? Cuba komen tengok dekat bawah guys. So alright lah guys, abang rasa itulah video untuk kali ini episod 5. Harap korang enjoy dengan konten hari ini. Bagi korang yang baru singgah kat channel abang, jangan lupa untuk follow abang dulu di semua platform sosial media, di Facebook, Instagram, Twitter dan juga TikTok. Dan bagi korang yang baru jumpa channel ni, abang nak ajak korang subscribe dulu dan jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notification setiap kali ada video-video terbaru guys. Sampai jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.